Hari ini kumpulan saya yang terdiri daripada saya, Nik Arif, Hakimi, Syamil Aiman dan Syam Firdaus akan membentangkan berkaitan dengan satu isu yang sangat berkaitan rapat dengan penyakit berjangkit, iaitu penyakit berkaitan dengan cacar monyet. Jadi tanpa buang masa, ayuh sama-sama kita lihat apakah sebenarnya itu penyakit cacar monyet ataupun Mpox. Baiklah, penyakit Mpox yang sebelum ini dikenali secara meluas sebagai cacar monyet merupakan satu fenomena kesihatan awam yang telah beralih daripada sebuah penyakit endemik yang terpencil di kawasan pedalaman benua Afrika kepada satu kecemasan kesihatan global yang menuntut perhatian serius seluruh ekosistem perubatan moden. Secara saintifiknya, Mpox ini diklasifikasikan sebagai zon penyakit zoonotic virus, iaitu jangkitan yang berpunca daripada virus yang berpindah daripada haiwan kepada haiwan. Virus Mpox tergolong dalam jenis orthopoxvirus dalam keluarga Poxviridae yang turut merangkumi virus variola, iaitu punca penyakit cacar atau smallpox yang telah dihapuskan pada 1980. Virus Venesia yang digunakan dalam vaksin cacar dan virus cacar lembu cowpox. Walau bagaimanapun, mempunyai pertalian keluarga dengan cacar ini yang digerungi satu ketika dahulu, Mpox secara amnya menunjukkan gejala yang lebih ringan namun tetap membawa risiko komplikasi yang boleh merenggut nyawa, terutamanya bagi golongan yang mempunyai sistem imuniti yang rendah. Sejarah penemuan Mpox ini bermula pada tahun 1958 apabila dua wabak penyakit menyerupai cacar dikesan dalam koloni monyet yang dipelihara untuk tujuan pendidikan di sebuah makmal Copenhagen di Denmark. Penemuan ini secara tidak langsung memberikan nama cacar monyet kepada virus tersebut, walaupun monyet bukanlah takungan utama ataupun natural reservoir bagi virus ini. Hakikatnya, bukti saintifik yang menunjukkan bahawa tikus tupai dan haiwan pengerat kecil yang menghuni hutan hujan tropika di Afrika Tengah dan Barat merupakan pembawa utama virus ini di alam semula jadi. Kes utama jangkitan di kalangan manusia hanya dikesan secara rasmi pada tahun 1970 melibatkan seorang kanak-kanak yang berusia 9 tahun di Republik Demokratik Kongo, ketika usaha global untuk menghapuskan penyakit cacar sedang giat dijalankan. Sejak tarikh ramai itu, Mpox mula dilaporkan berkala di beberapa buah negara di Afrika Tengah dan Barat, namun jarang mendapat perhatian media antarabangsa kerana sifat penularannya yang dianggap terhad di kawasan geografi tertentu sahaja. Walau bagaimanapun, lanskap epidemiologi Mpox berubah secara drastik pada tahun 2022, yang mana dunia baru sahaja ingin menarik nafas lega selepas mengharumi COVID-19, dikejutkan pula dengan penularan Mpox yang merebak luar dari kawasan endemik, melibatkan negara-negara yang sebelum ini tidak pernah melaporkan. Jadi, apakah peranan kerajaan dalam menangani isu Mpox ini? Bagi menjawab cabaran ini, Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah merangka satu pelan tindakan bersepadu yang bersifat proaktif, di mana antara langkah utama yang dilaksanakan termasuklah pengukuhan saringan kesihatan di semua pintu masuk antarabangsa bagi memantau pergerakan pengembara dari negara-negara yang berisiko tinggi menyebabkan penyakit ini merebak. Yang kedua, kerajaan juga telah mengaktifkan Bilik Gerakan Krisis Kesihatan Kebangsaan ataupun dikenali sebagai CPRC untuk menyelaraskan data kes secara masa nyata serta memastikan kesiapsiagaan fasiliti rawatan dan wad isolasi di hospital yang terpilih. Dan yang terakhir, strategi komunikasi risiko juga dipergiat melalui penyebaran maklumat secara sahih bagi memastikan rakyat memahami kaedah pencegahan sekaligus mengelakkan penularan maklumat palsu yang boleh mencetuskan panik dalam kalangan masyarakat. Jadi di belakang saya adalah satu poster yang telah dikeluarkan oleh KKM tentang isu Mpox ini, di mana poster ini
telah memberi info tentang bagaimana penyakit Mpox ini boleh merebak dan juga bagaimana untuk menangani penyakit Mpox ini. Ia secara tidak langsung memberi satu pengetahuan umum kepada masyarakat melalui media sosial, di mana penggunaan media sosial sekarang ini sangatlah meluas, tidak kira usia, tidak kira tempat dan tidak kira masa. Itu sahaja daripada saya. Bentuk persepsi atau stigma masyarakat. Seterusnya, kita harus memberikan perhatian serius terhadap dimensi sosiologi, iaitu persepsi dan stigma masyarakat. Malangnya penularan Mpox sering kali disulami dengan prejudis sosial, di mana sesetengah pihak cenderung mengaitkan penyakit ini dengan gaya hidup atau kelompok minoriti tertentu secara pukul rata. Stigma ini manifestasi dalam bentuk diskriminasi, lisan maupun pemulauan sosial terhadap pesakit dan ahli keluarga mereka. Persepsi negatif yang tidak berasas ini bukan sahaja menjejaskan kesejahteraan mental mangsa, malah mendatangkan implikasi buruk terhadap kesihatan awam. Hal ini kerana ketakutan terhadap penghakiman masyarakat akan menyebabkan individu tersebut bergejala enggan tampil mendapat kerawatan, yang akhirnya memburukkan lagi rantaian jangkitan secara tersembunyi. Baiklah, seterusnya, penglibatan organisasi bukan kerajaan iaitu NGO. Dalam pada itu, sinergi antara kerajaan dan organisasi bukan kerajaan NGO memainkan peranan yang sangat signifikan sebagai pelengkap kepada usaha murni ini. NGO seperti Mercy Malaysia dan Persatuan Perubatan Malaysia MMA telah menggerakkan inisiatif pendidikan kesihatan di peringkat akar umbi, khususnya bagi mendekati golongan rentan dan masyarakat di kawasan pedalaman yang mungkin mempunyai akses maklumat yang terhad. Selain menyalurkan bantuan logistik dan peralatan perlindungan diri PPE, NGO juga menyediakan khidmat sokongan emosi dan kaunseling kepada individu yang terkesan. Peranan mereka sebagai jambatan penghubung memastikan mesej kesihatan awam dapat disampaikan dengan lebih inklusif tanpa mengetepikan mana-mana lapisan masyarakat. Seterusnya, kita teruskan dengan cadangan langkah mengurangkan diskriminasi. Sebagai penutup pembentangan ini, kami mencadangkan beberapa langkah strategik untuk membasmi diskriminasi. Pertama, pengarus perdanakan literasi kesihatan berdasarkan fakta saintifik perlu diperkukuh bagi membetulkan salah faham masyarakat. Kedua, pihak media pula bertanggungjawab mengamalkan etika kewartawanan yang sensitif dengan mengelakkan penggunaan istilah yang memalukan atau menjatuhkan maruah pesakit. Ketiga, kita perlu memupuk budaya empati dalam komuniti melalui kempen kesedaran yang menekankan bahawa penyakit berjangkit adalah cabaran perubatan, bukannya kegagalan moral individu. Dengan jaminan kerahsiaan data pesakit dan sokongan moral yang padu, kita mampu membina sebuah masyarakat yang lebih prihatin dan bersatu padu dalam menghadapi krisis kesihatan pada masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada kumpulan kami. Terima kasih.